Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pada bab ma jaa fi taqifin kadzabun wa mubirun. Termasuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-62, masalah yang ke-201. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqifin kadzabun wa mubirun. Wa qala Hisham bin Hassan ahsaw ma qatala al-Hajjaj sabran فبلغ 120,000 قتيل. Hadis hasanun sahih, hasanun gharib. Daripada Ibn Umar kata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Bani Thaqif, di dalam puak Bani Thaqif ada pembohong dan ada yang menumpahkan darah. Ada yang jadi tukang bohong dan ada yang menjadi tukang tumpah darah. Dan kata Hisham bin Hassan, telah dikira orang yang dibunuh oleh Hajjaj dengan derita akan diri, maka sampai 100,000 dan 20,000 yang dibunuh oleh Hajjaj. Hadis adalah hasan dan gharib. Daripada Abdullah bin Umar bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Bani Thaqif itu ada yang menjadi dajjal, pembohong, dan ada yang menjadi penumpah darah, pembunuh. Dan kata Hisham bin Hassan, seorang ahli sejarah, mengirakan yang dimaksudkan di dalam Bani Thaqif itu ialah seorang laki-laki yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang kerjanya membunuh orang. Kata Hisham, Hajjaj ini kalau nak dikira dia bunuh orang, jumlah yang dia bunuh 120,000 orang yang dia bunuh. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi gharib, dan kita akan baca hadis ini pada malam ini insya-Allah. Ketahuilah wahai saudara, telah disebutkan dalam masalah 172 juzuk yang ke-15 Baharul Mazi, keterangan seorang raja orang-orang Islam yang sehabis-habis zalim. Apa maksud sehabis-habis zalim? Orang lintas depan dia pun dia pancung. Punya zalimnya dia ni. Kalau orang lintas depan dia pun, dia ambil pedang, dia tetap di kepala. Ni zalim tak zalim dia. Kalau dia rasa nak bunuh, dia bunuh. Kalau rasa dia nak bebaskan, dia bebaskan. Dan katanya tiadalah satu raja daripada zaman sahabat Nabi sampai zaman sekarang ini yang demikian. Tidak ada orang selepas Nabi Muhammad sampailah zaman sekarang, orang yang mempunyai tahap kezaliman macam Hajjaj ini. Kalau dengan baca Hujjaj pula, Hujjaj tu orang pergi Mekah, dia buat haji. Ini Hajjaj, ya, nama dia Hajjaj. Demikianlah sangat mudahnya dia membunuh orang sebagaimana dia menindas kuman ataupun menindas kutu. Tindas kutu ni bahasa orang utara. Tuan-tuan kalau ada kutu, pergi cari, pergi letak di meja ke apa-apa, ditindas macam tu. Itu dia tindas kutu. Bahasa orang KL ni tak tahulah saya. Bahasa orang kampung-kampung macam saya ni, kalau pergi cari kutu, dia letak atas meja tu, kutu duduk merayak, dia pun tindas, perak bunyi. Tu zaman dulu-dulu. Zaman kita dulu-dulu ni banyak kutu. Zaman kesihatan tak ada. Zaman orang susah banyak. Sampai kena ambil minyak petrol, buah atas kepala, bakar rambut. Lebuh minyak tanah atas kepala. Pasal nak buang kutu. Kadang-kadang garu saja pun jatuh. Masa tu sampai Kementerian Kesihatan, sekolah, kerajaan pula apa, Kementerian Pelajaran sampai buat kempen cuci kutu di sekolah-sekolah. Kalau yang mana ingat lagi, banyaknya kutu zaman tu. Zaman lah ni jarang sangat ada orang yang ada kutu ni.
Baik, kemudian dia kata macam menindas kutu saja. Begitulah senangnya dia bunuh orang, macam bunuh kutu. Semua orang kepadanya dia buat macam tu. Kamu siapa kah? Tak kira kamu orang alim kah? Kamu orang biasa kah? Dia rasa dia nak bunuh, dia bunuh. Tiadalah seorang pun yang dipandangnya dengan pandangan berharga atau pandangan yang dipanggil pandang silu, pandang segar. Ulama kah? Atau imam masjid kah? Ustaz kah? Dia bunuh selama roh ajar. Termasuklah yang dibunuhnya anak-anak sahabat Nabi, yang dibunuhnya sahabat-sahabat Nabi, yang dibunuhnya cucu-cucu sahabat Nabi. Malah ada anak-anak cucu sahabat Nabi yang digantung sampai 3 bulan tak ditanam. Malah dia pernah menembak Kaabah sampai runtuh. Tuan-tuan kena faham yang di Kaabah tu bukan zaman Nabi Ibrahim punya Kaabah. Aku tahu berapa kali runtuh anak buat lain tu. Tapak basic dia saja yang asasnya lagi daripada zaman dulu. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman Hajjaj ni pun dia tembak. Bagi rata, bagi ranak. Kerana ada seorang yang menjadi musuh di dalam, yang menjadi musuh kepada Hajjaj bersembunyi di dalam Kaabah. Dia tak dapat kawal tu kunci pada dalam. Dia tembak Kaabah tu sampai runtuh. Mati hamba Allah tu dia bina lain Kaabah. Ini yang kata jahatnya Hajjaj. Kita jangan kata nak runtuh Kaabah. Nak bakar gambar Kaabah pun segan. Kita ni tengok gambar Kaabah, cepat-cepat kita ambil kalau jatuh di tanah. Kalau jatuh di lantai lah frame Kaabah tu kita simpan letak di atas. Mari Hajjaj ni tuan-tuan bukan takat gambar, dengan Kaabah dia bagi runtuh. Ini tahap kezaliman dia. Tetapi bila dia jadi sembahyang, dia jadi imam. Ini Hajjaj ni pula. Kita ni punya baik, imam tak pernah jadi. Ya, imam jarang-jarang pun kata tak pernah, jarang-jarang, kadang-kadang jadi imam. Yang Hajjaj ni jahat-jahat dia pun imam sembahyang. Kita ni baik-baik pun tolak jadi imam, tu batuk. Yuk jadi imam yuk. Batuk orang tak ada. Tadi di bawah punya menyembang punya kuat. Bila tolak jadi imam maghrib, serta-merta batuk. Itu kita di sini maksudnya ialah orang-orang Afrika. Ya, bukan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena faham perkataan kita tu membawa maksud Afrika Selatan. Ya, bukan kita. Hajjaj ni pula bukannya setakat itu dia jadi imam siap baca khutbah lagi. Dia mari zalim sungguh. Bila dia jadi imam, tuan-tuan ingat siapa yang jadi makmum dia? Dia bunuh orang. Dia pemerintah zalim. Dia bunuh cucu Nabi. Dia pancung kepala Nabi, kepala cucu Nabi, disepak dia kepala cucu Nabi. Macam main bola. Bila dilantik menjadi governor, dia jadi orang zalim. Dalam masa yang sama, dia sebagai governor, dia jadi imam masjid. Yang belakang dia, yang ikut dia sembahyang, bukan calang-calang sahabat Nabi. Di antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah jadi makmum, dia jadi imam. Padahal dia jahat. Bunuh orang, bunuh cucu Nabi, tembak Kaabah. Kenapa Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis-hadis Rasulullah berimamkan kepada Hajjaj? Ditanya kepada Abu Hurairah, kenapa tuan berimamkan dia? Bukankah dia zalim? Kata Abu Hurairah, yang zalim dia, aku tak zalim. Yang kedua, ketika dia sembahyang, dia tidak melakukan kezaliman. Maka selagi mana dia tak zalim, kita ikutlah dia. Walaupun di luar sembahyang dia zalim, tetapi di dalam sembahyang dia tidak melakukan kezaliman. Kalau Allah tak terima sembahyang dia seorang, kita yang tak zalim, Allah terima sembahyang kita. Jangan persoalkan itu. Sebab itu Abu Hurairah sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, walaupun Abu Hurairah tahu dia adalah seorang yang sangat zalim, tetapi dia masih lagi sembahyang di belakang. Sebab selagi mana Hajjaj itu sembahyang sah, bacaannya betul, rukunnya cukup, sahlah sembahyang di belakang dia. Soalan dia zalim tak zalim tu dia dengan Tuhan. Yang pasti ketika dia sembahyang, dia tidak bunuh orang. Lain kalau tengah sembahyang dia bunuh, jangan ikutlah.
Ini masalahnya dia tengah sembahyang tak ada apa-apa, dia sembahyang betul. Maka makmum boleh ikut di belakang. Itulah jawapan kepada persoalan yang berlaku di zaman sekarang. Ustaz, Tok Imam tempat kami minta, dia tarak juga. Jadi macam mana kami nak sembahyang belakang ni? Tak, dia tarak warna apa? Itulah jawapan. Tapi saya tak seronok Ustaz. Tak seronok. Pasal apa? Abu Hurairah pun boleh sembahyang di belakang dia. Tu imam kita ni tak ada bunuh 120,000 orang lagi pun. Habis buat dia bunuh nyamuk saja. Bunuh nyamuk tak dosa lambung. Dia selesai masalah. Selagi mana dia sembahyang betul, bacaannya betul, apa pun betul, lantaklah dia kalau apa pun janji dia betul pada bacaan dia. Islam ni senang tuan-tuan. Kalau kita nak selidik orang, banyak lagi kesalahan yang ada pada diri kita. Kalau kita selidik orang, semua orang tak betul. Tapi kalau kita selidik diri kita, adakah kita semua betul? Adakah kita semua betul? Dia bunuh orang, dosa besar. Dia bunuh orang, cukup besar dosanya. Tetapi kita yang memfitnah lagi besar daripada membunuh. Jangan lupa itu. Jangan lupa, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih bahaya, lebih besar daripada membunuh. Jaga-jaga. Dia berzina, tetapi kita makan riba. Orang yang makan riba, dosanya 70 kali daripada orang yang berzina. Walaupun kita tak berzina, tapi kita riba. Kereta, motor, rumah, kad kredit, semua riba. Jaga-jaga. Kita duk tuduh JRO tu jahat, pelacur tu tak guna. Kita duk tuduh orang yang melanggar pelacur bapa ayam, mak ayam tu jahat. Betul, mereka jahat sebab mereka berzina. Tetapi kadang-kadang kita lebih buruk daripada mereka. Sebab kita makan riba. Kredit kad kita riba. Beli kain batik riba. Beli peti sejuk riba. Nabi kata riba ini ada 73 cabang. Sekecil-kecil cabang riba, dosanya macam berzina dengan mak pak dia sendiri. Dosa riba ni ada 73. Sekecil-kecil dosanya ialah macam berzina dengan mak bapak sendiri. Bayangkan dosa riba yang nombor 1 besar mana. Jadi jangan kita duk nampak orang dia salah. Kadang-kadang kita ni sebenarnya lebih buruk daripada orang yang kita anggap sebagai buruk. Sebab tu kena muhasabah selalu. Kena perhati diri kita selalu. Adakah kita betul-betul berpegang dengan perintah Allah, hukum hakam Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, tiadalah seorang pun yang dia pandang dengan pandangan hormat, berharga. Sama ada orang itu alim atau jahil, atau anak sahabat Nabi, ataupun anak siapa-siapa pun, hatta anak Sayyidina Ali pun dia bunuh. Anak Sayyidina Ali bermakna cucu Nabi. Yang mana cucu Nabi ni Nabi peluk, Nabi cium. Nabi kata ubat kepada aku ni, kata Rasulullah, bila aku tengok cucu-cucu aku. Segala masalah di luar, bila tengok anak cucu Nabi, hilang masalah kegembiraan pada Rasulullah. Sampai cucu-cucu Nabi ni boleh duduk di atas Nabi ketika Nabi solat dan Nabi tak marah pun. Tapi cucu itulah yang dibunuh oleh Hajjaj tanpa ada perasaan segan kepada Rasulullah SAW. Amatlah kuatnya ia menumpahkan darah manusia ke bumi, seolah-olah jadi permainannya atau menjadi pemuas hatinya, hingga terdapat pada orang-orang akan kira-kira orang yang dibunuhnya dengan tahankan diri, sabarkan balanya sebanyak 120,000 jiwa. Itu yang dibunuh di dalam penjara, yang dibunuh di dalam sangka, yang dibunuh dalam tahanan, yang duduk dalam penjara sabanglah kena seksa, kena tangkap, kena balun, kena dera, kena macam-macam dalam penjara 120,000 orang. Dia kata 120,000 itu tidak termasuk orang yang terbunuh kerana tersalah. Yang saja-saja jumpa tepi jalan bunuh. Yang lintas depan dia nak pergi masjid, lintas depan dia pun dia bunuh. Kalau dia lalu tak bangun, kalau dia lalu orang tak bangun, dia bunuh. Yang 120,000 tak masuk yang itu. Ataupun yang terbunuh dalam peperangan. Kalaulah 120,000 yang mati dalam penjara saja, campur dengan yang mati bunuh tengah jalan tak salah apa ni, dan terbunuh dalam peperangan, agak-agak berapa ratus ribu yang dia bunuh, tuan-tuan. Ini dipanggil sebagai penghisap darah, penumpah darah, dipanggil Raja Berliuk.
Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia tak kisah punya orang. Tetapi saya dah kata tadi, dua benda yang Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf ini buat. Yang pertama, bila semayang dia jadi imam. Yang kedua, sebelum dia nak bunuh orang, sebelum dia nak jatuh hukum bunuh, soalan yang dia tanya, tadi subuh kamu semayang di mana? Semayang di rumah seorang-seorang ke semayang di masjid berjemaah? Kalau orang tu jawab, saya semayang di masjid berjemaah, dia bebaskan. Tapi kalau dia kata aku semayang subuh seorang-seorang, dia bunuh laki-laki. Sebab apa dia bunuh yang semayang seorang-seorang? Sebab Hajjaj bin Yusuf dia faham satu hadis Nabi, jaga-jaga dengan orang yang semayang subuh berjemaah. Siapa-siapa yang buat jahat, siapa-siapa yang buat tahana kepada orang semayang subuh berjemaah, balasan orang itu akan balik kepada dia balik. Sebab itu dia tak bunuh orang yang semayang subuh berjemaah. Ini dia tuan-tuan faham Hajjaj ini. Orang semayang subuh berjemaah dia tak kacau. Kalau siapa yang tak semayang subuh buat salah pula, tak buat salah, jumpa dengan dia, memang dia bunuh. Sebab tak berjemaah subuh. Sebab Nabi pesan, orang yang semayang subuh berjemaah adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham dia tu, semayanglah subuh berjemaah. Jangan tak datang. Macam terawih hari tu datang ramai-ramai. Subuh Ramadan dulu sesak, adalah 4 sah, 5 sah. Subuh Ramadan. Subuh siapa? Kenyang ke open house ni sampai subuh kita datang. Sunyi dah, balik pada asal balik. 1 stop balik, 1 stop setengah. Kena balik pada dulu-dulu balik bulan Ramadan. Subuh saja-saja pagi subuh tu kurang-kurang 5-6 stop. Lepas saja sahur tak ada tidur lah. Terus ke masjid, terus ke surau. Patutnya menjadi amalan kita, menjadikan rutin pada kita balik amalan subuh berjemaah. Kerana Nabi jamin Allah Ta'ala sayang, kasih dan pelihara orang yang datang semayang subuh berjemaah. Baik, sebelum wafat Rasulullah SAW telah dikhabarkannya akan terbit 2 orang yang sangat-sangat celaka. Nabi sebelum mati dia ada sebut 2 bangsa, 2 manusia yang sangat-sangat celaka. Daripada satu bangsa, kabilah, satu kaum, satu kampung, satu bangsa yang dipanggil bangsa Saqif. Katanya iaitu kabilah yang tinggal di kawasan Taif. Seorang mendakwa dirinya menjadi Rasulullah, dan seorang lagi dipanggil sebagai pengambil nyawa dan penumpah darah. Daripada Bani Saqif ini, kata Nabi, ada 2 orang yang sangat jahat. Seorang jadi Dajjal. Dajjal di sini kita baca dah bulan lepas, iaitu pembohong sebab mengaku sebagai Rasul. Yang kedua, orang yang suka menumpahkan darah. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Tirmizi dengan hadisnya. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Saqifin kadzabun wa mubirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya telah sebutkan kepada tuan-tuan, Abdullah bin Umar pernah diperintahkan oleh bapaknya Umar supaya menceraikan isterinya. Bapa iaitu Umar perintahkan anak iaitu Abdullah bin Umar, ceraikan isteri kamu wahai Abdullah. Kenapa Umar memerintahkan supaya diceraikan menantunya? Kerana selepas Abdullah bin Umar berkahwin, Abdullah bin Umar sudah jarang dekat dengan Rasulullah. Sibuk berulit dengan isteri, sibuk campur dengan isteri, seronok, akhirnya tak datang masjid. Bila Sayyidina Umar melihat sedemikian perbuatan Abdullah, kata Abdullah, kamu ni pakai isteri punya pasal, kamu dah jarang dekat dengan Nabi. Kalau demikian, ceraikan isteri kamu. Abdullah datang mengadu pada Rasulullah. Bapa dia menyuruh dia menceraikan isterinya dengan alasan-alasan yang sedemikian. Maka kata Rasulullah, kalau itulah arahan bapa kamu, tidak ada jalan lain melainkan ceraikan isteri kamu. Jadi tuan-tuan, bila dah bercerai, menunglah Abdullah, teringat pada isteri yang baru dia kahwin. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar,
Ya, kata Umar kepada Abdullah bin Umar, kalau kamu nak rujuk balik dengan isteri kamu, ubah balik perangai kamu. Macam biasa pergi mengaji, macam biasa ikut Nabi, kuliah dengan Nabi, jangan sampai lupa kepada Nabi. Maka dirujuknya semula dan dijadikan kuliah seperti biasa sebelum dia kahwin. Jadi daripada kisah Abdullah dengan Umar Al-Khattab, dengan isteri Abdullah ini, memberikan pengajaran kepada kita betapa besarnya tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa. Walaupun dia dah berkahwin dengan seorang perempuan, tetapi tanggungjawab dia kepada bapa dia, ketaatan kepada ibunya melebihi daripada kasih sayang kepada isterinya. Sampailah kalau bapa ataupun ibu menyuruh dia menceraikan isterinya, maka jika kena syarat-syarat dan sebab-sebab disuruh cerai, maka hendaklah anak itu taat pada perintah bapa ataupun perintah ibunya. Sampai tahap sedemikian, tuan-tuan. Jadi bagi isteri-isteri, supaya nak berkekalan dengan suami masing-masing, jagalah sama mak mertua, taatlah sama kepada pak mertua. Jangan duk asyik bergaduh, menantu lawan dengan mentua. Dan suami-suami pula tengok perangai isteri masing-masing. Jangan sampai isteri kita lawan mak kita, lawan pak kita, tak baik sama-sama mereka. Bila mak pak kita dah tak puas hati dengan isteri kita, disuruhnya bercerai. Kena cari jalan macam mana nak buat. Tengah dia tak peduli. Mak dia kata apa, pak dia kata apa, dia tak peduli. Aku nak juga isteri aku. Maknanya dia meletakkan mak bapak dia lebih dari mak bapak dia rendah daripada isteri dia. Sedangkan dalam Islam, walaupun dia dah berkahwin, kedudukan mak bapak dia lebih tinggi daripada kedudukan isteri dia. Jadi dua-dua kena jaga. Suami kena jaga, isteri kena jaga. Begitu juga mak bapak. Mesti ada toleransi dalam bab ini. Baik, balik kepada kisah ini. Katanya Abdullah bin Umar telah bersabda Nabi SAW di dalam kaum bangsa yang bernama Thaqif, ada orang yang menjadi pembohong kerana dia mendakwa dirinya Nabi. Dan ada pula seorang yang suka menumpahkan darah. Siapakah yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Telah disebut orang dan dipanggil orang akan nama orang yang mendakwa dirinya menjadi Nabi daripada Bani Thaqif. Namanya ialah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Dan pengambil penumpah darah ialah Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi tuan-tuan, yang mengaku sebagai Nabi palsu namanya ialah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia mengaku menjadi Nabi. Dan penumpah darah pula namanya ialah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. As-Saqafi itu bangsa dia. Serupalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, bangsa dia. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, bangsanya dibubuhkan di belakangnya. Wa qala Hisham bin Hassan, "Asawma qatal al-Hajjaj sabran fa balagha 120,000 qatilin." Dan kata Hisham bin Hassan, telah dikira mereka oleh orang yang dibunuh oleh Hajjaj, yang menderitakan diri telah sampai kira-kiranya 100,000 dan ditambah 20,000 lagi, menjadikan seluruhannya 120,000 orang yang dibunuh, tuan-tuan. Tanpa ada perasaan takut dan tanpa ada perasaan serba salah, rasa bersalah tidak. Habis itu kesudahannya macam mana Ustaz? Kesudahannya orang yang mati, Nabi dah kata kebiasaan seseorang ketika hidup, maka kebiasaan itulah ketika dia mati. Kebiasaan kita ketika hidup, maka mati pun kebiasaan macam itulah juga. Biasa sembahyang malam, insya-Allah mati pun tengah sembahyang, insya-Allah. Kegemaran menyanyi, insya-Allah mati pun tengah menyanyi. Kegemaran main bola, mati pun tengah duk heading bola. Kegemarannya ialah pergi mengaji, mati pun sebab balik mengaji. Kegemarannya pergi kuliah maghrib, balik matinya pun dah dalam tengah kuliah maghrib. Kita ingatkan dia tidur, rupa mati. Tak apalah mati tengah mengaji. Kegemarannya mengajar, silap-silap hari bulan tengah mengajar dia mati. Balik daripada mengajar dia mati. Ini kebiasaan.
Serupalah dengan Hajjaj. Dia biasa bunuh orang. Matinya pun kena bunuh orang. Baik, kita tengok apa jadi pada dia di akhir nyawa dia akibat dia membunuh orang. Al-Hajjaj bin Yusuf mati di dalam sengsara kerana kezalimannya. Sesungguhnya telah datang kabar tak kala Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi seorang raja besar yang sangat zalim sehabis-habis zalim. Asal dia ni, dia tentera. Hajjaj ni asalnya tentera, panglima perang di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Bila Nabi mati, Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar mati, Umar mati, Utsman mati, Ali mati, Muawiyah. Bila Muawiyah mati, anak Muawiyah pula naik. Nama anak Muawiyah ialah Yazid bin Muawiyah. Masa Yazid memerintahlah, Hajjaj ini naik pangkat kerana keberanian dia. Asalnya tentera dia. Hajjaj ni bukan orang politik. Dia bukan politician. Dia adalah seorang askar. Bila diperintahkan seramai 3,000 orang mengejar anak cucu Nabi, mengejar Sayyidina Husain yang seramai 80 orang, maka ditahankan rombongan cucu Nabi ini yang nak pergi ke Iraq oleh Yazid bin Muawiyah, khalifah pada masa itu, di bawah tentera yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj, kamu pimpin 3,000 orang, kamu tahan cucu Nabi yang nak jadi khalifah di Iraq. Tahan mereka, jangan pergi. Hajjaj ni tuan-tuan, dia nak cari glamour. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Dia perang betul-betul dengan cucu-cucu Nabi, cicit-cicit Nabi yang seramai 80 orang. Pasal apa yang dia berperang habis-habisan? Over sangat dia buat ni. Pasal dia nak dapat jawatan. Hanya itu yang bila dibunuh saja cucu Nabi, tangannya putih, kakinya putih, badannya penuh dengan tetakan, dengan penuh dengan panah, mati cucu Nabi. Datang Hajjaj, ambil pedang, potong kepala. Disepak sana, disepak sini, lepas puas sepak kepala cucu Nabi, diambilnya kepala cucu Nabi itu, dibubuhkan di dalam talam, ditudung dengan kain dan dibawa kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah sebagai hadiah. Yazid buka tudung kepala cucu Nabi itu. Sampai begitu sekali zalimnya Al-Hajjaj ini. Kata Yazid, aku tak suruh kamu buat sama macam ini, Hajjaj. Aku tak suruh kamu buat macam ini. Tapi pada Al-Hajjaj ini, dia nak cari pengaruh, nak cari kedudukan, nak bodek bos dia. Kita sekarang ni nak bodek bos, cium tangan je. Taklah sampai tahap Al-Hajjaj lagi kan. Tapi lebih kurang begitulah. Akhirnya dengan confidence-nya dia, yakinnya dia naik pangkat. Satu lagi tindakan dia yang sangat-sangat zalim ialah ketika berlakunya pemberontakan di Mekah yang dimemberontak oleh Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ini ialah anak kepada sahabat Nabi yang bernama Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam adalah di antara 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Zubair Al-Awwam ialah seorang sahabat Nabi yang miskin, berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Bermakna Abdullah bin Zubair ini ialah abang ipar Siti Aisyah isteri Nabi. Bermakna juga Zubair Al-Awwam ini ialah biras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat biras kepada Nabi dan menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pening tak? Pening. Pening duk dia ya. Ya Allah. Jadi tuan-tuan, Zubair Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Dapat anak bernama Abdullah bin Zubair. Maknanya Abdullah bin Zubair dengan Abu Bakar itu jadi apa? Cucu. Nama dia blank.
Namanya kosong. Tak tahu apa. Ya, abang kita pening. Saya kono. Tak kono. Saya kita serik lah tu. Abdullah bin Zubair adalah anak Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ialah 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Zubair Al-Awwam adalah sahabat Nabi yang miskin. Berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Kakak Siti Aisyah. Bermakna Abdullah Zubair Al-Awwam ialah abang ipar Aisyah. Menjadi jiran Rasulullah. Menjadi menantu Abu Bakar. Dapat anak namanya Abdullah. Amin. InsyaAllah. Nanti beli CD dengar lepas. Bila mati Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ini mati di dalam peperangan Unta. Peperangan Jamal. Dia mati dibunuh. Sedangkan dia sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Pun orang bunuh dia juga. Tak heran tuan-tuan. Syurga tak syurga. Bunuh juga dia. Mati dia. Tinggallah Abdullah bin Zubair. Anaknya. Anak dia duduk di Mekah. Tak duduk di Madinah. Bila mati Sayyidina Ali dibunuh. Naik Muawiyah menjadi khalifah. Bila Muawiyah mati pula. Muawiyah pesan pula. Lantik anak aku sebagai khalifah. Jadi sudah menjadi keluarga. Khalifah bukan keturunan. Dalam Islam, khalifah bukan keturunan. Khalifah mesti dilantik. Mana boleh bapa sebelum mati lantik anak? Maka Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar, membuat pengisytiharan terbuka di Mekah. Mekah tidak mau mengakui dan mengiktiraf kerajaan Yazid bin Muawiyah. Kami berkecuali dan kami akan melaksanakan kerajaan minoriti di Mekah. Kami tak iktiraf Yazid. Yazid bila dengar Abdullah bin Zubair mengisytiharkan keluar daripada Madinah, maka Yazid bin Muawiyah mengutuskan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menangkap Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar tadi. Maka dikejarnya lah apa benda tu? Dikejarnya lah Abdullah bin Zubair ini dengan tentera-tenteranya. Maka mereka pun berlari masuk bersembunyi di dalam Masjidil Haram. Sepatutnya bila dah sampai dalam Masjidil Haram tidak ada pertumpahan darah. Abdullah bin Zubair bila dikejar oleh tentera Hajjaj, dia lari bersembunyi di dalam Kaabah. Maka Al-Hajjaj menggunakan menjanik, menembak di bahagian tepi Kaabah sehinggalah runtuh Kaabah. Maka pada masa itu ditangkap Abdullah bin Zubair yang bersembunyi dalam Kaabah. Dan dipancung, dibunuh dia. Dan mayatnya digantung selama 3 bulan di kota Mekah. Masa tu dia belum jadi governor. Dia baru jadi jenderal. Jadi jenderal punya zalim. Gantung 3 bulan cucu sahabat Nabi. Iaitu Abdullah bin Zubair. Orang pergi Mekah, orang pergi umrah, tengok mayat tergantung. Tak ada siapa berani turun. Siapa berani turun, pancung kepala. Sehinggalah datang ibunya. Ibu Abdullah bin Zubair. Iaitu anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang masih hidup pada masa itu 100 tahun lebih dah umur. Bila dia pergi buat umrah, dia tengok mayat anak dia digantung. Tak ada siapa nak turunkan mayat anak dia. Bila diketahui oleh Hajjaj yang Asma binti Abu Bakar datang, maka Hajjaj berjumpa dengan Asma. Kata Hajjaj, wahai Asma, apa pendapat kamu anak kamu kena gantung? Apa rasa? Apa rasa kamu? Asma yang masih sihat walaupun umurnya hampir 100 tahun. Ya, dalam riwayat sebut walaupun umurnya 120 tahun. Ada yang kata umur dia 100 tahun. Gigi sebatang pun tak otak. Mata dia tuan-tuan tak pakai spek mata. Memang tak ada spek memang dukuk. Ya, tetapi diberikan anugerah kesihatan kepada Asma. Dia kata kepada Hajjaj, bila Hajjaj tanya pendapatnya,
anaknya digantung dan tak dikebumikan. Kata Asma, wahai Hajjaj, kamu telah merosakkan dunia anak aku. Dengan sebab kamu bunuh dia dan kamu gantung dia, kamu telah merosakkan dunia anak aku. Tetapi dengan sebab kamu bunuh dia dan kamu gantungnya, dia telah merosakkan akhirat kamu. Boleh faham tak? Yang tu faham. Dengan sebab kamu bunuh dia dan gantung dia, tak dikebumikan, kamu dah rosakkan dunia dia. Patut dia boleh hidup, patut dia boleh jadi pemimpin di Mekah, patut dia boleh bawa orang ke arah kebaikan. Kamu bunuh dia, kamu dah rosakkan dunia dia. Tetapi dengan sebab kamu bunuh dia dan kamu gantung dia, dia pula telah merosakkan akhirat kamu, wahai Hajjaj. Bila Asma' kata macam itu, serta-merta diturunkan mayat dan dikebumikanlah mayat Abdullah bin Zubair, cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni tuan-tuan, kerak-kerak hati dia pun bila dikata dengan bahasa macam tu, dia faham juga. Setengah orang langsung tak faham. Ya, setengah daripada kita ni kerak hati ni, kerak sungguh-sungguh. Nabi sebut, sebab apa kita ni kerak hati? Nabi kata, salatatun turisu qa'watal qalbi. 3 benda yang menjadikan kamu mendapat penyakit kerak hati, benar hati, melawan, tak mau dengar cakap orang, ikut kepala otak dia, nasihat macam mana pun tak pakai. Kata Nabi ada 3. Yang pertama, hubbun naumi. Hubbun naumi, suka tidur. Yang kedua, hubbur raha, suka bermewah-mewah. Yang ketiga, wa hubbul akli, suka makan-makan. 3 benda ni kata Rasulullah pewaris kepada sifat keras hati. Tuan-tuan yang datang ni, mana ada keras hati? Kita ni insya-Allah lembut hati. Lembut hati. Sebab kita tak dapat 3 benda ni dulu-dulu. Dulu-dulu nak tidur mana ada aircon, kipas pun tak ada. Mana ada kipas atas kepala, duduk kampung miskin, Papua Kedana melarat. Kipas tak ada, elektrik pun tak ada, harap pelita. Nak tidur susah. Kita jarang tidur. Sekarang anak-anak jadi keras hati macam apa? Tak pasang aircon, tak boleh tidur. Asal tidur aircon, asal aircon tidur. Mewah. Tilam, berapa kaki punya tilam? 2 kaki terbaik tilam sekarang. Dulu atas tikar mengkuang, atas tilam kapal, itulah tidur. Susah. Dulu-dulu kita tidur macam mana? Berbirak-birak tidur atas tikar mengkuang. Sekarang anak-anak tidur di atas tilam yang empuk-empuk. Kita baru tidur di Mina 2-3 malam, di Arafah 2-3 malam, tidur tak ada tilam, kita bising. Yang mana ada sleeping bag tak apa, yang mana tak ada sleeping bag, pakai sleeping saja. Sekarang semuanya tidur sedap-sedap, selimut yang tebal, bantal yang empuk. Maka kata Nabi, itulah yang menjadi sifat benar hati, sebab hidup dalam senang. Yang kedua kata Rasulullah, hubbur raha, suka kepada kemewahan, tenggelam dalam mewah. Kita dulu-dulu mana ada mewah? Pergi sekolah pun kongsi kasut sekolah. Abang pakai kasut belah pagi, adik suka tengah jalan waktu petang nak pergi sekolah. Kasut yang dikongsi itu pun nampak jari hujung, lidah terbelah, tapi masih lagi pergi sekolah pakai kasut. Ada yang pergi sekolah pakai kasut getah, pakai kasut plastik, tak boleh basuh lah. Memang kuning tik lalak lagi miskin ni. Ada yang pergi motong getah dulu baru pergi sekolah, ada yang hantar kuih dulu baru pergi sekolah. Balik pada sekolah pergi ladang, pergi bendang, ambil lembu, tarik kerbau. Susahnya dulu. Sekarang manusia senang. Anak-anak kita setiap orang di sekolah semua ada handphone. Semua ada handphone. Mewahnya hidup. Dalam bilik masing-masing seorang satu. Tilam seorang satu, katil seorang satu, tali katil seorang satu.
maka hidup dalam keadaan mewah. Berbeza dengan kita. Sekarang anak-anak tengok ikan pun tak mau, jadi anak ayam dan ayam dan ayam. Tengok ikan, kuek terus muntah, tak nak, dia nak ayam. Kita dulu apa benda pun kita balun. Jumpa pucuk kita balun, jumpa paku kita telan. Sekarang budak-budak nak pakai pucuk paku pun tak tahu. Hidup dalam keadaan mewah, beg sekolah yang mahal, katuk yang mahal. Sebab tu mereka jadi benar. Pasal mereka dah hidup dengan kemewahan, kata Rasulullah. Kita dulu tak benar, kita menghargai semua benda. Anak-anak zaman sekarang tidak menghargai. Ada basikal dia rosakkan, ada TV dia rosakkan, ada peti air dihempuknya, ada pintu bilik dia empat. Kita mana ada berani empat pintu bilik pada pak kita? Tak berani kita empat pintu bilik dulu-dulu pada mak kita. Nak empat macam mana, pintu pun tak ada. Main tutup dengan langsir. Sekarang cuma tuan-tuan tengok, marah pada mak, marah pada ayah, dihempuknya pintu, dikuncinya daripada dalam. Tak betul belah. Ikut boyfriend lari. Tiap hari kita dengar kes anak lari. Padahal dah biasa hidup mewah. Nak duit dapat, minta apa pun dapat. Yang ketiga kata Nabi, punca keras hati itu apa? Hubbul akli, suka makan. Kita dulu nak makan tu susah. Cok kodok tadi orang 7 baru dapat. Mak kena bagi siap-siap cok kodok. Tak boleh makan pun suka hati. Pasal ramai anak miskin tanpa kedana. Sekarang anak-anak cok kodok dia tengok dia, ni apa ni mama? Cok kodok, nama pun kodok. Nugget tak ada nugget. Jumpa cok kodok pun tak. Kita dulu cuba tuan-tuan tengok, nak cari makan susah, nak dapat makan susah. Sekarang dia makan tak berhenti, tambah bulan Ramadan dah habis. Dah penghujung Syawal dia pun tak habis lagi open house. 5 kali selalu. Tu tak macam mana kencing manis darah tinggi, gaut. Ini dia Nabi kata, punca manusia keras hati ada 3. Tidur, rehat banyak, yang ketiganya makan banyak. Ini pun tuan-tuan, walaupun kita dah tua, tak semestinya tak jadi pada kita keras hati. Cuba cek balik, kita dia rajin tidur. Kuliah maghrib tidur, kuliah Jumaat tidur, khutbah Jumaat tidur. Allahu Akbar. Tengah ceramah pun tidur. Dengar ceramah pun tidur. Lah tak ada. Dulu-dulu dia ada tidur saja. Tadi tak tengok tak ada duduk belakang tokong seorang tian Allah. Tidur saja. Sebab tu tuan-tuan jangan duk amalkan budaya tidur. Sahabat saya naik motor tertidur masuk hospital. Menong saya. Macam mana entah boleh jatuh motor? Anak tertidur. Astagfirullahaladzim. Tengah bawa motor tertidur tentang tak logik dia AKMP kamu ni. Kalau naik kereta tertidur boleh gagah. Ini naik motor ni bumbung tak ada apa pun tak ada boleh tidur ni mana? 3 hari betul kita. Ya ini kegemaran dia suka tidur. Baik, balik kepada Hajjaj yang keras hati tadi. Sesungguhnya telah datang khabarnya tak kala Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi seorang raja besar. Takkan nak jadi jenderal saja. Akhirnya menjadi governor. Jadi khalifah. Menjadi kuat kerajaannya. Tetapi bila dah naik pangkat menjadi raja yang sangat zalim, sehabis-habis zalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ke atas dirinya bala besar pada akhir ajalnya, yaitu ditakdirkan Allah ke atasnya membunuh seorang wali Allah namanya Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Jubair merupakan seorang ulama yang sangat bertakwa, seorang yang alim sebesar-besar alim, masyhur waraknya dan takwa, dan terbilang di antara ulama-ulama yang menghafaz beribu-ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak anak-anak muridnya yang mengambil hadis daripadanya. Masyhur ada di dalam orang yang menjadi periwayat hadis Nabi
Dan Sa'id itu terbilang salah seorang daripada wali Allah, namanya Sa'id bin Jubair, merupakan seorang tabi'in pada zaman itu. Tiba-tiba dihukum oleh Al-Hajjaj akan dia dengan hukuman bunuh. Sebab apa? Sebab dia tidak bersetuju dengan hati Hajjaj. Maka lalu tertawalah ia di hadapan Al-Hajjaj mendengar hukum itu ke atasnya. Bila Al-Hajjaj bercakap, Sa'id bin Jubair tak setuju sebab tak mengikut hukum. Bila Sa'id tak setuju, Hajjaj ini bengang. Kenapa kamu tak setuju? Aku ni kan pemerintah, kamu kena ikut. Kalau demikian aku bunuh kamu sekarang. Bila dijatuhkan hukuman bunuh, Sa'id tidak pucat, Sa'id tidak gebrak, dan Sa'id tidak menarik balik apa yang dia cakap. Sebaliknya Sa'id bin Jubair ketawa di hadapannya. Ketawa di hadapan Hajjaj. Bila ketawa tadi, lagilah marah Al-Hajjaj dengan berkata, apa sebab kamu ketawa? Kata Sa'id, aku ketawakan tabiat kamu. Tak malu pada Allah, tak ada sopan kepada Allah. Dan ingatlah, Allah melewatkan azab ke atas kamu, Allah tangguhkan azab. Dia akan sampaikan azab kepada kamu. Sebab itulah aku ketawa tengok kamu. Kemudian berhadaplah Sa'id kepada anak-anak muridnya yang hadir ramai-ramai pada malam itu. Hai sekalian kamu yang hadir, kamu ni semua mengaji dengan aku. Aku dah dijatuhkan hukum bunuh oleh Hajjaj. Aku minta kepada kamu, jangan buat apa-apa tindakan. Jangan merusuk, jangan tunjuk perasaan, jangan. Kerana kata Sa'id, selepas dia bunuh aku, dia tidak lagi boleh membunuh orang lain selepas dia bunuh aku. Dan selepas itu kamu akan hidup dalam keadaan aman. Biarkan aku dibunuh. Tuan-tuan, Sa'id kata, jangan melawan, jangan bantah, kerana aku adalah orang terakhir yang dia bunuh. Maka Al-Hajjaj pun membunuh Sa'id dengan dipancung kepalanya. Putus kepala seorang tabi'in yang sangat alim, menghafaz ribuan hadis. Maka apabila darahnya memancut keluar, jatuh bertebaran di atas lantai, di atas tanah, darah tersebut membentuk kalimah Allah, Allah dan Allah. Sebanyak 3 tulisan membentuk kalimah Allah daripada titisan darah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian daripada bercerai kepalanya daripada badan, didengar orang kepalanya yang jatuh ke tanah masih lagi menyebut la ilaha illallah 2 kali, dan kali ketiganya la ilaha illallah, lalu tak cakap. Ini dia tuan-tuan, wali Tuhan, kekasih Tuhan. Darah yang memancut keluar, jatuh atas tanah, membentuk kalimah Allah. Dan ketika kepalanya bergolek ke tanah, kepala tersebut masih lagi mengeluarkan suara la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Dan selepas itu diam kepalanya. Kalau tuan-tuan bunuh orang macam itu, tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan kalau pergi pancing ikan pun takut, tengah tu buka. Anak makan kain tengah tu buka ikan tu kata, hei, buat-buat ni. Tuan-tuan mesti lepas ikan tu, tahu balik rumah lah. Ni Sa'id bin Jubair ni kepalanya masih mengucap kalimah syahadah. Takkan tak ada langsung perasaan takut. Dah tuan-tuan, Al-Hajjaj ni bingung, dia tak ada takut apa. Malam selepas dia bunuh si Sa'id bin Jubair, dia buat parti, minum-minum, makan-makan. Sebab dia bunuh seorang yang terkenal dengan alimnya. Sudahlah Sa'id mati kena bunuh, tiba-tiba di dalam Al-Hajjaj suka duduk dengan orang-orang. Sudahlah dia nampak kepadanya Sa'id datang menyakiti akan dia. Tengah duk minum-minum malam tu, Sa'id berdiri dekat pintu istana dia. Padahal sebelah siang dibunuh, malam datang.
Tuan-tuan rasa apa? Momok sampai. Nak kata apa? Kenapa kamu buat macam ini? Bukankah kamu dah mati, wahai Sa'id? Apa lagi yang kamu buat? Sa'id tak cakap apa. Dia nampak Sa'id, orang lain tak nampak. Tuan cakap dengan siapa? Kamu Sa'id datang. Mana ada, kami tak nampak pun. Betul tu nampak tu. Dia senyum kagum tu. Dia nampak, orang tak nampak. Bila dia masuk bilik, Sa'id duduk dekat tepi katil. Masuk dalam bilik mandi, Sa'id duduk tepi kolam air dia. Dia naik unta, Sa'id ikut sekali. Dia naik kuda, ikut sekali. Dia nak makan, Sa'id duduk sebelah. Lama-lama tuan-tuan, orang kata dia gila. Makan tak lalu, tidur tak boleh, mandi tak baca, apa pun tak boleh. Akhirnya datang kepadanya sakit. Kalau tuan-tuan nampak, orang lain tak nampak, macam mana? Saat dia buka kepala, tak kepala di pinggang, putih kepala ni. Kepala di pinggang duduk gelap kat tuan-tuan. Kita rasa apa? Nak makan tak lalu, apa pun tak lalu. Akhirnya Al-Hajjaj sakit siang dan malam, menyebut nama Sa'id, beraduh sana, mengapalah kamu seksa aku Sa'id, oi sila baliklah, aku tak larat tengok dah muka kamu Sa'id. Ya orang lain tak boleh nak tolong. Masa tu bukan ada spek hitam, masa tu bukannya ada lagi pakar catering, tak ada tuan-tuan. Akhirnya apa jadi pada dia? Diamlah. Demikianlah Al-Hajjaj sakit di dalam deranya beberapa lama. Tiada siapa boleh ubat. Al-Hajjaj tiada makan, tiada minum, tak dapat tidur. Dan tangannya sentiasa menolakkan dirinya daripada Sa'id. Jadi macam orang gila. Janganlah tengok aku Sa'id, bila jauh aku tak mau tengok anda Sa'id. Orang tak nampak. Orang kata mana ada tuan, Sa'id mati dah tu, dia duduk sengih kat aku tu apa? Akhirnya lama-kelamaan matilah dia dalam keadaan sakit dan dera. Makan tak boleh, tidur tak boleh, ketakutan siang malam pagi petang. Begitulah kehinaan yang menimpa kepada orang yang sangat zalim yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab itulah yang saya sebutkan tadi siang di Masjid Ar-Ridwan. Dalam khutbah tadi saya sebut, apa aminu makrallah? Apa kamu rasa aman dengan perencanaan Allah Ta'ala? Setiap benda jahat yang kita buat, setiap maksiat yang kita buat, mesti ada balasan. Dan balasan itu ikut kita. Sampai satu tempat, satu masa, satu ketika, satu saat, pak, dia akan attack kita. Sekarang ni tuan-tuan, dia ikut kita. Maksiat apa yang kita buat? Dulu punya maksiat, kemarin punya maksiat, malam punya maksiat, ada saja balasan Tuhan. Tunggu nak patuk kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita buat maksiat, jangan kita rasa aman. Bila-bila balak boleh, bila-bila masa balak boleh turun. Ya macam tuan-tuan tengok cerita Najin. Tengok cerita Najin. Najin tu apa? Ular. Ular. Orang Paris sebut ular. Cerita Najin, ular. 7 hero bunuh ular. Ular tu nak roman. Ular laki-laki namanya Jitendra. Nah, ular perempuan nama apa? Lupa lah pun. Memang balik ni. Ditembaknya ular tu, mati ular. Ular perempuan tu benang. Dia tengok seorang-seorang hero, Kabir Bedi, Sunil Das, Vinod Kumar. Dia tengok, dia bunuh seorang-seorang. Ular tu ikut seorang ni, pak dia patuk. Ular ni ikut seorang, pak dia patuk. Pasal kamu dah buat jahat pada aku. Tuan-tuan, buatlah perbandingan dengan maksiat yang kita buat. Bala tu tunggu masa dia nak patuk kita. Sebab itulah kita kena bertaubat, kita kena insaf dan kena kembali balik pada Allah. Mudah-mudahan bala-bala itu diangkat daripada kita. Dan di antara cara mengangkat bala yang ikut kita, salah satu caranya ialah banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak berzikir. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita dan diangkat daripada kejahatan yang boleh menimpa kita. Cukup sekadar itu.